Rugi sangat-sangat kalau hampa tak spend duit untuk tonton filem ni dekat Powergamat, sebab filem ni memang deserve hampa punya hard earn money. Hampa takkan rasa rugi langsung untuk spend duit tonton filem ni dekat panggung. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don. Terima kasih kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Kalau hampa suka dengan konten yang dihasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that hampa tak terlepas dengan konten yang dihasilkan. Okey, baik, hari ni kita nak sembang tentang sebuah filem baru yang sedang ditayangkan di Powergam bertajuk Badak. Filem ni diarahkan oleh M. Raihan Halim, pengarah yang sama bikin filem La Luna. Diterajui oleh barisan pelakon yang berbakat dan hebat seperti Shahrizi Sam, Aida Amron, Wan Hanafisu dan Kahu Hon. Berkisarkan tentang seorang ayah yang kurang upaya dari segi pendengaran membesarkan anak perempuan sulung beliau dalam dunia kecil mereka. Konflik muncul apabila anak beliau meningkat dewasa dan ingin mengejar impian setelah pintu peluang terbuka. Jadi kalau nak tahu anak dia tu berjaya ke tak capai impian dan apa sebenarnya Badak, boleh tonton filem ni di panggung dahulu. So first off, aku nak bagi tahu yang aku sangat terkesan dengan lakonan Shahrizi Sam. Sebab apa? Sebab kena berlakon jadi orang kurang upaya ni, kemudiannya tak boleh lafazkan dialog. So segala perasaan dalam diri tu kena sampaikan melalui ekspresi muka dan gerak tubuh. Hak tu bukan senang mat. Nak bercakap tak boleh. So audience nak faham karakter hang tu, lepas kena tengok mimik muka dan body language. So bagi aku Shahrizi Sam memang berjaya lah buatkan ataupun hidupkan watak Badak ni. Sebab ada banyak momen juga lah dalam filem ni yang buatkan aku rasa macam sebab just by looking at his face mat, dia sampaikan apa yang terbuku dalam hati dia tu melalui ekspresi muka. Macam momen dia dapat hadiah, dia excited dengan anak dia, kemudian dia kesian dengan ayah dia, dan dia terkilan dengan ayah dan anak dia. Semua tu Shahrizi Sam memang berjaya lafazkan dengan baik dan tunjukkan dekat kita. Macam-macam lah. Filem ni macam menguji dia sebagai seorang aktor. Sebab kalau audience tak boleh nak read mimik muka, bahasa tubuh tu, memang karakter dia tu akan fail dan filem ni pun akan fail mat. So that's why aku cakap bukan senang, and Shahrizi Sam really did a wonderful job untuk menghidupkan watak Badak. Kemudian lakonan Aida Amron pun memang bagi aku match lah dengan Sam. Chemistry antara dia dan juga Sam tu berjaya menghidupkan karakter keduanya, kemudian mengukuhkan lagi jalan cerita sambil dibantu oleh pelakon-pelakon yang lain. Sebab tu kalau hampa tonton filem ni, hampa takkan rasa awkward pun dalam babak-babak yang diselitkan tu. Sebagai contohnya Wan Hanafisu dengan Aida Amron saja, Shahrizi Sam dengan Aida Amron, Shahrizi Sam dengan Kahu Hon dengan Aida Amron. Semua tu aku kata boleh, mereka punya energy tu match, mereka punya performance tu, aura mereka tu, semuanya aura tu macam pelik sangat. Tapi macam sparring antara karakter-karakter tu semua. Memang dia buatkan hang rasa macam hang tengah menonton satu kehidupan dalam dunia kecil. Dia tak buatkan hang rasa macam awkward gila, tak match gila kawan ni apa semua kan. Filem ni tak ada. Dia semuanya nice. Kemudian aku suka dengan editing dia, dari macam mana dia buat transition daripada dunia bingit kepada dunia orang pekak tu memang smooth. Sebab that one kalau tak ada mat, dia macam beat the purpose jugalah. Benda macam tu bukannya dia nak bagi pemahaman dari sudut POV orang pekak saja, tapi dia juga macam nak menyuntik lebih emosi kepada penonton. Seperti babak burger, Shahrizi Sam kena lempak burger tu, kemudian Shahrizi Sam dengan speaker tu, benda-benda macam tu dia menghidupkan lagi babak dan dia menyuntik lebih emosi kepada penonton. And the best part of this film bagi aku adalah lagu yang dia compose tu makna. Benda ni sebenarnya crucial to the story tau. Kalau lagu rap dalam filem ni tak sedap, dia macam how Mira tu boleh stand out among other rappers dekat underground scene tu, tak logik. Jadi sebabkan lagu tu nice, sedap, boleh layan, kena dengan underground scene. Kemudian Mira punya performance pun orang kata energetic. Benda-benda macam tu yang buatkan logik kenapa Mira stand out. Senang cerita, untuk filem ni pengarah tahu apa yang dia buat. Dia siap masukkan lagi watak Joe Flizzo dalam filem ni to give the sense of authenticity kepada jalan cerita. Sebab hang bayangkanlah, imagine watak Joe tu dia letakkan someone else, a fiction punya karakter, agak-agak jadi macam mana? Dia akan jadi macam sedikit tak sampai kepada penonton. Tapi bila dia letak a figure like Joe Flizzo, benda tu terus macam up the value. So that's why aku cakap pengarah ni dia
tahu apa yang dia buat dalam filem ni. Dia tahu macam mana nak menyampaikan cerita ni, cerita yang berkonsepkan macam ni. However, dari segi kekurangan dia, bagi aku ada dua benda lah. Satunya adalah aku rasa kalau dari segi penulisan tu dia panjangkan sedikit, dia explore more on watak Badak dan juga Mira, aku rasa ia akan jadi lebih baik. Dia akan bagi emosi ataupun beri impak kepada penonton dengan lebih dalam. Sebagai contohnya, dia nak tunjuk bagaimana hidup Badak tanpa Mira, scene tu ada tapi dia just macam sekali je, faham tak? Dia macam tak cukup mendalam. Kalau dia gali lagi dalam, especially waktu Badak dekat hospital kan, yang tu kalau dia edit cantik sikit, to give kenapa dan apa yang terjadi tu, aku rasa memang wonderful lah. Sebab Le ni dia macam dia buat penonton sebab, dia buat penonton macam terkesan tau dengan karakter dan cerita ni, tapi dia tak buat penonton macam teresak-esak. For me lah personally, aku rasa sebab, aku rasa macam kesian apa semua ni, aku rasa simpati dan aku rasa relatable, tapi aku tak boleh nak teresak-esak. Salah satu dia pasal penulisan tu dia macam short, and another reason aku rasa adalah sebab ada momen-momen yang macam editor dia tercut awal. Dia macam penonton tengah nak feel the scene and then dah move to another scene macam tu. And another one bagi aku adalah ending dia kot. Aku suka ending tu, aku suka scene tu, aku suka scene dekat ending tu. Aku macam harap it is something else yang aku tak boleh nak sebut sebab nanti dia akan jadi spoiler. Tapi kalau hampa, dia jadi macam dia tarik handbrake tau. Dia tengah bercerita tentang impian, tentang kisah dunia kecil apa, tapi the pay off dekat ujung tu dia, maybe aku expect something else. Dan sebab tu aku rasa macam dia tarik handbrake. Maybe kalau hampa nak tahu, maybe hampa boleh tonton filem Patiala House kot. Patiala House dekat ending dia tu lebih kurang macam tu juga, tapi dia give a different feeling ataupun a different, orang kata, pay off dekat karakter dan story macam tu. Anyway, despite the flaws dalam filem ni, not much pun, aku rasa filem ni memang wajib hampa tonton dekat Pawagam. Wajar untuk didokong dan disokong, dan sangat-sangat rugi kalau kita let it slide, Hampa takkan rasa rugi langsung spend duit untuk tonton filem ni, seriously, especially family. Sebab dalam ni dia macam, dia tak salahkan bapa, dia tak salahkan anak. Dia ada benda yang anak dan bapa ataupun family boleh bawa balik, parents lah sama-sama boleh bawa balik. Sebab tu dalam Pawagam tu aku seronok dengar apa parent dengan anak duk tengah semak, macam discuss apa yang terjadi dalam filem tu. Aku lebih rela dengar benda tu daripada aku pergi tonton filem, kemudian dalam tu aku duk dengar bunyi, apa dia orang ni, tak logik lah, apalah, benda-benda macam tu buatkan kita rasa jadi. So yes, kalau hampa nak pergi tonton filem ni masih dan sedang ditayangkan di Pawagam. Dan bagi hampa yang dah tonton, apa pandangan hampa, drop down your comment, share your thoughts. Jangan lupa subscribe gang, road to 10,000 subscribers. Kita jumpa lagi next video. Thank you for watching. Bye bye.